cara buat duit, guna phone je. Percaya tak, guna phone je korang boleh buat duit tanpa modal. Ramai yang dah buat, tapi ramai juga yang tak tahu cara dia macam mana. Jom Rena tunjukkan step by step. Pertama, jadi UGC creator. Apa tu UGC? User Generated Content. Brand perlukan video daripada pengguna biasa untuk promosikan produk mereka. Tak perlu pun ramai followers. Yang penting video mesti nampak real. Macam mana cara nak mula? Pertama, pilih produk yang korang suka. Kemudian buat video pendek dalam 10 ke 20 saat untuk tunjuk kelebihan produk, cerita manfaat produk, macam mana produk tu bantu anda. Macam mana kita nak dapat job UGC ni? Kalau kita nak target local brand, kita terus je DM kita punya portfolio pada brand-brand tersebut. Ataupun sekarang ni dah banyak agensi yang jadi orang tengah antara UGC creator dan juga brand lokal. Yang kedua, boleh buat affiliate marketing dekat TikTok. Affiliate ni macam kita promosikan produk yang ada dekat TikTok shop tu dan orang beli melalui kita punya link, kita dapatlah commission. So cara nak mula pula macam mana? Pergi je dekat TikTok affiliate, pilih produk yang tengah trending. Korang boleh buat video review dengan produk tu dan kemudian letak sahaja link untuk orang beli. Kalau korang suka skincare contohnya, boleh buat video before and after. Boleh buat demo produk, cara korang sendiri. Ketiga, jual digital produk. Apa tu digital produk? Produk digital macam e-book, template Canva, preset Lightroom, checklist dan lain-lain lagi seumpamanya lah. Orang boleh beli dan download terus. Itu produk digital. Cara nak mula pula macam mana? Korang boleh guna platform yang senang iaitu Etsy. Lepas tu korang bolehlah buat video promote dekat TikTok, sneak peek korang punya produk tu. Tips jualan macam mana pula untuk produk macam ni? Korang boleh buat video tunjukkan masalah yang korang boleh selesaikan dengan korang punya produk. Contoh, korang jual template resume. Korang boleh tunjuk contoh resume yang biasa dan juga resume yang power guna korang punya template. Jadi, mana satu cara yang korang nak cuba dulu? Korang komen nak dekat bawah ni. Nanti Rena akan share macam mana Rena boleh buat 1700 untuk konten ini.